Di sekolah dia pernah arak. Atas kapal terbang pun dia pernah arak. Dalam majlis rasmi kerajaan pun dia pernah arak. Atas jalan ni pun dia pernah arak. Patut tukarlah nama Durian Arak Party. Bila kami dok habaq dah kata kerajaan yang ada lah ni didominasi oleh DAP 40 kerusi. Hampa tak mau percaya. Selama ni apa yang DAP cadang, apa yang DAP nak buat, tak ada siapa boleh halang. Lah ni terbukti bila baru-baru ni PMX sebut dalam Dewan Parlimen yang hidangan arak dan judi dalam sekolah ni tak sepatutnya berlaku. Pimpinan DAP yang tak ada jawatan menteri apa pun boleh sound balik ni, jangan jolok lubang pelantar. Padahal PMX bercakap dalam parlimen tu, tempat membuat keputusan. Last sekali apa jadi, geng? U-turn. Tak terpakai apa yang PMX kata tu. Kena pakai hak DAP kata. Bila kami duk cerita pasal DAP yang macam ni, hampa duk kata kami ni duk ratip DAP. Harapan DAP. Tiba-tiba aku tak dengar pula mufti wilayah komen pasal ni. Ikut maqasid syariah cara dia lah. Menteri Agama macam tak wujud tu dalam kes ni. Bukankah isu arak ni membabitkan isu hukum hakam dalam agama kita? Pimpinan DAP kata ni hak mereka untuk mabuk. Macam mana dengan hak kami yang 63% dalam negara ni? Takkan kami kena diam untuk hampa mabuk? Tengoklah apa kesan mabuk ni. Kalau atas jalan raya dah banyak kes-kes kematian yang melibatkan pemandu mabuk. Kes-kes penumpang dalam kapal terbang kena patah balik. Kes ada orang mabuk. Tu tak masuk lagi yang duk berkelai rata ceruk pasal mabuk tu. Yang DAP nak pertahankan moral yang tak bagus tentang mabuk ni pasal apa? Sebab tu kita kena tukar dah Durian Arak Party. Jadi yang bernampak ada lagi rakyat Malaysia. Pasal apa? PAS tak boleh duduk dengan DAP. Pasal perangai dia yang macam ni lah. Dia langgak je. Dia tak pedulilah perlembagaan ke, sensitiviti orang Islam ke, kontrak sosial yang rakyat Malaysia dah pegang selama ni. Mana dia peduli? Dia tahu perut dia, bungkuk dia je yang dia jaga. Jadi orang-orang Melayu, orang-orang Islam yang ada dalam PH yang duk sokong lagi DAP tu, weh, walanon sekalian, hampa ni dapat saham ke tak dapat saham ni daripada puak-puak ni duk mabuk langgak orang, langgak perlembagaan dan sensitiviti rakyat Malaysia. Melayu-Melayu dalam PH yang duk sokong DAP tu, hampa rasa mulia ke duk jilat DAP tu? Ni weh walanon, jangan koyak dengan VTT aku. Kalau hampa dah telok, buat VTT, balas balik, jawab dengan fakta, bukan jawab dengan fitnah, tuduhan, adu domba. Maklumlah hampa cuma tahu yang tu saja kan. Jadi rakyat Malaysia hampa nampak tak lagi siapa yang kawal kerajaan lah ni. Kita kena bangkit hukum puak-puak ni dalam PRU ke-16 nanti. Bermula dengan di Sabah sampailah Semenanjung nanti. Okey geng, biar mati berusaha mencuba daripada mati duk tengok saja. Ingat tu geng.